Yang suka makan mi berkuah memang wajib kena tengok video ni sampai habis. Hari ni sis nak share resepi mi Hai Lam simple tapi padu, siap dengan cili jeruk sekali. Confirm sedap. Sis cermat. Mula-mula kita buat cili jeruk dulu. Potong cili hijau, cuci bersih dan masukkan dalam botol. Lepas tu tuang cuka, tambah gula dan garam. Nak tambah bawang putih pun boleh. Tutup botol dan biarkan 2-3 hari. Senang je kan? So sekarang kita nak buat mi Hai Lam. Panaskan minyak, tumis bawang merah, bawang putih sampai naik bau wangi. Lepas tu masukkan cili bo, kacau sampai sebati. Masukkan isian ayam dan letak sedikit lada sulah. Goreng sekejap bagi ayam tu masak dan berempah. Kemudian masukkan carrot dan batang sawi. Tapi hari ni sis guna capcoy je sebab tak jumpa sawi dekat kedai tadi. Boleh je, jangan risau. Kalau ada fish cake atau fish ball boleh masukkan sekali. Sis hari ni guna crab ball je. Kenapa crab ball? Suka hati akulah resepi aku. Masukkan air secukupnya sebab mi Hai Lam memang kena berkuah. Kemudian masukkan sos tomato, sos cili dan sos tiram. Kacau sampai semua sos tu sebati. Nak bagi kuah ni gelap, masukkan kicap. Lepas tu masukkan udang. Kalau nampak kuah masih tak cukup hitam, tambah lagi sikit kicap. Kemudian masukkan sotong. Apa-apa seafood yang ada dalam fridge tu masukkan je, jangan bazir. Tambah sikit lagi lada sulah dan tuangkan air bancuhan tepung jagung sikit-sikit untuk pekatkan kuah. Kemudian perasakan dengan garam. Masukkan tomato dan sayur sawi atau apa-apa daun hijau yang ada kat rumah tu. Kacau sikit dan last sekali masukkan mi kuning. Tapi sis hari ni guna spaghetti noodle. Boleh je, tetap jadi mi Hai Lam. Dah siap. Bau dia pun dah buat telan liu. Untuk hidang, taburkan daun sup dan bawang goreng. Dan jangan lupa cili jeruk tadi. Perakan juga lemon. Ini memang wajib supaya ada rasa masam-masam manis kicap tadi. Barulah balance. Hari-hari makan nasi pun kadang jemu juga kan? Apa kata tukar menu macam ni pula? On tak on? Okey, itu saja sis nak share. Selamat berpuasa dan selamat mencuba.